andai kata ada kebenaran walau sedikit, walau seorang dua, saya rasa ini satu tragedi kerana ini entiti yang bukan hanya bertopengkan perniagaan KJ, tapi berdiri atas landasan imej Islam. Jadi dia bukan hanya eksploitasi individu dan manusia, kanak-kanak yang tak boleh pertahankan diri, tapi kalau benar dia eksploitasi nama Islam tu sendiri. Jadi kita marah atas dua level yang berbeza. Ya. Baik, untuk membantu KS mengupas isu ini dan untuk kita bincang tema-tema yang lebih umum berkenaan dengan soal kultus, soal fanaticism ataupun fanatik dalam agama dan juga ketaksuban dalam semua bentuk lah. Saya rasa kita nak perkenalkan tetamu khas kita, tidak lain tidak bukan yang berbahagia sahibus samahah, Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.